Fungsi Korea Tingos Mampu Barisan Datan Kuasa Surau Madrasah Tambiringi Ketua Adat Kota Ropan Ibu ya ayah dan anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ni dapat kita bersua kembali untuk menyambung kuliah maghrib pengajian berkitab menggunakan kitab penuang bagi hati. Dan alhamdulillah juga tuan-tuan dalam ramai manusia pada saat ini Allah Taala pilih kita untuk hadir. Maka mudah-mudahan dengan pilihan yang kita buat ni Allah Ta'ala berkati, rahmati dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkurniakan kebaikan dan manfaat yang sebanyak-banyaknya, serta mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus istiqamah menuntut ilmu, menghidupkan majlis ilmu serta mengamalkan ilmu kita pelajari sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir, dan semoga kita berakhir dengan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ini malam ni insyaAllah tuan-tuan dan puan kita akan sambung untuk nak membicarakan dan juga membincangkan pada muka surat yang ke-74 6 jenis riak. Ya, dan ini juga adalah merupakan simptom. Kalau seandainya terdapatnya sifat riak dalam hati kita, apakah dia punya petanda-petandanya tuan-tuan dan puan. Jadi untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada riak, kita kena kenal dululah simptom ni. Seandainya ada dalam diri kita, barulah mudah untuk kita nak lakukan proses seterusnya, iaitu proses untuk buat rawatan ataupun perubahan, mengatasi gejala simptom, gejala riak ni. Baik. Dan sebelum kita teruskan dengan perbincangan tuan-tuan dan dengan lanjut, terlebih dahulu jom sama-sama kita berselawat ke atas dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kita niatkan semoga dengan sebab selawat ini Allah Taala permudahkan kefahaman kita semua, kita dapat juga bukan sekadar faham, bahkan kita dapat kekuatan untuk kita bertindak, amalkan. Itu yang lebih penting dalam rampan untuk demi melakukan perubahan perkara yang lebih baik dan lebih baik lagi insya-Allah. Dan juga semoga dengan asbab salawat ini juga tercapai matlamat kita mempelajari ilmu tasawuf ini adalah untuk nak menyucikan jiwa kita. Semoga dengan berselawat mempercepatkan proses pencucian tersebut. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun fi khazainillahi nura wa takun lana wa lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun fi khazainillahi nura wa takun lana wa lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun fi khazainillahi nura wa takun lana wa lil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa diriyadil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وصفاته سبحانه وتعالى. InsyaAllah 38 ya. InsyaAllah kita lanjut sehingga 48 lebih kurang lah. Kalau nak genapkan pukul 9 boleh ya Mangku? Seperti biasalah. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang pertanyaan dan persoalan di penghujung sesi nanti, bolehlah buat demikian. Okey. Baik. Ini muka surat kepada yang ada kitab muka surat 74 ini jenis riak. Ada 6 macam kata dia. Ataupun 6 kategori. Dan 6 ini juga adalah merupakan simptom lah. Kenapa itu riak? Kalau tuan-tuan kita nak ulang kaji balik kan, oleh kerana minggu kedua itu kita cuti. Jadi riak ni bermaksud dia riak bahasa Arab, bahasa Melayu, daripada asal riak ni daripada perkataan ro'a. Ro'a ni lihat. Manakala riak tu memperlihatkan apa tuan-tuan? Memperlihatkan amalan luar kita buat ibadah, tapi dalam hati kita ada niat selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat tersebut juga lebih spesifik lagi tuan-tuan untuk nak menunjuk-nunjuk. Itu maksud riak. Kalau ada terlintas dalam hati kita, kita buat ni untuk mendapat perhatian daripada manusia, untuk mendapat pujian daripada sesiapa sahaja, sahabat handai ataupun siapa sajalah, tidak tertangguh. Ataupun kita nak dapatkan sesuatu habuan tuan-tuan. Kalau kita buat ini, kita akan dapat habuan yang berbentuk duniawi. Maka itu dinamakan riak. Dan riak ni konteks ibadah saja ya, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan aku kono riak, kalau tak riak orang tak tahu. Kita menego tuan-tuan. Kalau tak riak lah macam mana kita nak tahu orang kita menego apa? Orang tak tahu kan kita jual apa. Kena riak tu jual lah. Apa barang jualan kita, apa khidmat kita, servis kita, kena bagi tahu. Itu memperlihatkan amalan. Itu kalau dalam pekerjaan dibenarkan tuan-tuan tak menjadi masalah, tapi ada syarat nanti kita akan bincangkan. Dan ada pun riak ni dalam ibadah. Sebab kata ibadah, kalau ada niat dalam hati kita semacam tu tadi yang disebutkan, dia nak dapatkan perhatian daripada manusia, maka tu nama dia riak lah. Salah ke kita dapatkan pujian, nak perhatian tuan-tuan? Tak salah. Nak pujian, nakkan perhatian tak salah. Tapi daripada siapa kita nakkan tu? Kalau daripada manusia, memang salah lah. Sebab apa? Kita buat ibadah ni kan kita niat awal tu apa dia? Usalli fardal maghribi salah raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kan kita buat tu kerana Allah. Kita belajar pun kerana Allah. Kita ambil wudu pun kerana Allah. Kita beramal apa sajalah selain daripada solat pun kerana Allah. Tiba-tiba dalam kita beramal kerana Allah, maknanya kita nakkan perhatian daripada Allah, terlintas pula nakkan perhatian daripada manusia. Ini panggil syirik. Itulah dia duality dalam ibadah. Bahasa Inggeris saya tahu duality. Ngangor huyung apa duality apa sebutnya.
penduaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik. Kita buat kerana Allah pun kita nak daripada Allah Ta'ala, dan kita nak juga daripada manusia. Nampak tak? Itulah dia syirik. Boleh bodoh? Faham? Ya. Jadi tentukan kita nak perhatian pada siapa. Kalau pada manusia, rugi dah kita, tuan-tuan dan puan. Apa mana serta boleh bagi kat kita? Kita tengok je kan. Oh, habis bosa pun yang boleh diberikan oleh manusia tu apa? Mungkin pujian lah, baguslah kau. Ataupun lebih pada tu lagi, dia bagilah RM1, RM2 kan. Kita bukanlah main susah lagi, bukan main bersungguh lagi nak buat tu semata-mata nak dapatkan perhatian daripada manusia. Tiba-tiba kita dapat tu saja, tuan-tuan. Kalau dapat, seandainya tak dapat, macam seronok tak kita? Ini kita buat tu nakkan perhatian daripada si Anu bin si Anu, contoh kan. Tiba-tiba dia tak perhatikan pun, tak tengok pun kau, contoh kan. Apa kita rasa, tuan-tuan dan puan? Menyesal aku buat ni. Betul? Rasa kecewa. Tak ada siapa pun nak like status aku. Aku up status ni, status ibadah ni. Kan? Status untuk ajak orang berzikir, tapi tak ada siapa pun like, tak ada siapa pun share. Sentak tak, tuan-tuan dan puan? Itu kesan pada emosi kita seandainya berlakunya sifat riak. Adanya sifat ni dalam diri kita. Sebab itulah ilmu tasawuf ni, tuan-tuan dan puan, ilmu yang dia ada kaitan dengan, kalau dalam ilmu psikologi dipanggil, dia ada kaitan dengan kecerdasan emosi, ataupun singkatannya EQ, Emotional Quotient. Pernah dengar kan EQ? Kenapa dia ada kaitan, tuan-tuan? Sebab ilmu tasawuf ni secara tak langsung sebenarnya dia psikologi tentang kemudian. Asal dia Islam dulu sebenarnya. Lepas tu Nabi mengajarkan kita ada 3 ilmu yang wajib kita kena pelajari. Salah satu adalah ilmu tasawuf. Ini kita namakan ihsan. Ihsan ni lah EQ yang dimasukkan oleh pokok barat tu. Islam terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan, dia memberikan penekanan kepada perkara ni. Kenapa nak kena belajar tasawuf? Kenal sifat, kenal diri kita, sifat. Lepas kita kenal, kita nak buat apa, tuan-tuan dan puan? Dapat kawal. Yang kedua, lepas kawal, kita bukan sekadar nak kawal saja, kita nak motivate, nak motivasikan diri kita untuk rajin melakukan amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan, bukan kita fikirkan untuk diri kita sahaja, adanya empathy. Tu maksud ihsan tu. Bukan pentingkan diri, kita dah settle ibadah kita dah bagus, kikah hentak kau lah, dibalik hentak kau, nak anak hentak kau lah, family hentak kau lah, kawan hentak lah. Tak. Wujudnya empathy, ya. Meletakkan diri kita pada tempat orang lain, bukan menghakimi, ya, ataupun melabelkan seseorang tu dengan apa dua label yang tuan-tuan pandai tak sepatutnya. Ini peranan ilmu tasawuf. Jadi dia fokus kepada hati. Lepas tu kita ni pun penawar bagi hati. Dengan lagi bila mana metod tu, tuan-tuan puan, sudah disalahartikan ataupun pada hari ini hanya sekadar teori saja. Kebanyakan yang mengajar teori, tuan-tuan puan, tak maaf juga teori, ilmu dalam kitab. Untuk praktiknya mana pergi? Dia bukan sekadar kita belajar saja bereslah, tak kan. Untuk nak mengendalikan, nak mengawal emosi ni, tuan-tuan puan, dia perlukan praktikal, perlukan tajribi ataupun riyadhah dalam bahasa Arab. Latihan demi latihan, latihan demi latihan. Sebab kita memasal dengan sifat-sifat yang sifat-sifat madmumah kan. Marah, kalau marah tu marah bersangatan sampai tak terkawal. Kalau sedih tak apa sangat kan. Betul. Kalau down tu rasa nak blame diri kita, blame orang lain, dan sampai tahap yang paling kritikal sekali adalah rasa nak bunuh diri kan. Tu paling kritikal lah tu. Sebab apa, tuan-tuan puan? Ni pengendalian emosi. Emosi kita tidak terurus dengan baik, ya. Kata ilmu tasawuf, dia mengembalikan fitrah kita, tuan-tuan puan. Dan dia memberi kelebihan untuk supaya kita dapat tahu cara bagaimana nak kawal emosi, dan kita boleh kawal. Ya. Jadi ini antara emosi yang terlibat dengan sifat riak. Perlukan perhatian. Dia nakkan perhatian ni pada orang lain kan. Bila tak dapat, mulalah rasa lemah semangat. Baik saya buat, sedangkan kita buat kerana siapa? Ya. Nah, nampak? Itu ada motivasi. Kalau kita buat betul-betul kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak peduli lagi dah perhatian daripada manusia. Okey? Baik. Itu riak, ya. Sekali lagi riak
Maka riak dia adalah memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain dengan tujuan dalam hati dia. Kalau kita lah, dia bukan sekadar. Sebab kita sekarang, tadi pun maghrib kita solat, nampak orang nampak tak mampu kemungkinan, nampak riak kan, cikgu kan. Orang nampak kita pergi masjid dan datang ke madrasah, nampak kita belajar, nampak kita khusyuk dalam solat kan. Tidak akan tu riak. Tu kalau dari segi bahasa, riak lah memperlihatkan amalan kepada orang lain. Orang lain tengok kita buat amal ibadah, tu riak lah. Tetapi riak dalam ilmu tasawuf ini dia ada satu lagi yang tersirat di sebalik. Dia bukan luaran semata-mata. Apa yang tersirat dalam hati dia tu. Kalau tadi ada yang sebutkan unsur-unsur yang tadi, iaitu dia nak dapatkan sanjungan daripada mana, tujuan dia, dan dapatkan pujian, perhatian ataupun hapuan duniawi, ya, barulah dinamakan riak. Jadi kalau dia datang walaupun diperhatikan oleh manusia, dia tak heran pun perhatikan ataupun tidak, dia buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak dinamakan riak. Boleh? Baik. Dan ada 6 jenis riak. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Bahawa riak, dan ketahuilah kata dia bahawa riak itu ada 6 macam, ada 6 jenis. Okey. Yang pertama, riak dengan tubuh badan. Macam mana contohnya? Seperti menzahirkan, yakni menampakkan diri dia yang kurus dan pucat pada tubuh badannya, supaya disangkakannya mengerjakan ibadah pada malam hari dan puasa pada siang hari. Pernah tak berlaku pada kita tuan-tuan, sengaja kita buat mata lobang di lemau, tak bermayuh, mengantuk kan pagi-pagi tu. Itu pergilah kedai kopi aku kan. Pucat losi. Memang ditunggu kan, tunggu apa tu, orang tanya kau ni dah kenapa ni, tu dah masa dia nanti-nantikan soalan tu. Sebab dia nak jawab, itulah tu, dah puasa banyak hari dah ni. Kan? Dia nak dengar orang dia nak dengar orang tu tahu yang dia ni puasa. Ataupun kalau mata tak mengantuk, kau dah kenapa mata mengantuk dia? Itulah seminggu dah ni bangun tahajud malam. Memang dia nanti-nantikan soalan tu. Dan memang itulah jawapan yang dia nak bagi tahu dekat orang. Maka ini dinamakan riak dengan tubuh badan. Riak dengan tubuh badan memperlihatkan kekurangan pada badannya. Itu yang mana tujuan tu nak menyatakan dia buat ibadah, kesan daripada ibadah dia buat. Maka inilah dia, badan aku lemah, mata aku labang kan, tak bermayuk ya. Ni apa, dan supaya disangkakan dia ni kuat beribadah lah, maksud dia ya. Itu jenis yang pertama tuan-tuan dan puan. Dan apa kesan yang tuan-tuan dan puan pada emosi. Kalau jenis yang pertama ni ada pada diri kita, dia ada efek juga pada kita punya emosi. Berdasarkan kepada kajian psikologi tuan-tuan dan puan, orang macam ini dia terdiri daripada kategori dipanggil body performance anxiety. Tu aku ya istilah apa maksudnya itu? Anak-anak tak faham kan? Risau pandangan orang, bimbang. Anxiety tu dia bimbang. Dan dia tak tenang walaupun sebenarnya tak perlu pun nak bimbangkan apa? Mati ke kita kalau orang tak tahu tuan-tuan apa kita buat, amal ibadah kita buat? Tak mati pun, tapi risau je. Dan orang jenis macam ni dia risau apa orang cakap, nanti apa orang cakap lah. Lepas tu dia buat supaya dapatkan perhatian daripada orang. Masuklah sehingga dalam ibadah pun. Ini kita bincangkan juga tuan-tuan dan puan. Dia punya sebab utamanya lah. Punca-punca ni, sebab punca utama kenapa seorang tu dia riak mungkin daripada kecil dia ada kesan daripada trauma, tak diperhatikan, dan dia belajar sesuatu. Kalau dia nakkan pujian, sanjungan, dia kena buat something, in return dia dapat pujian, betul kan? Jadi dia pun buatlah sampailah ketua tuan-tuan, sampai sehingga kalau tak sedar lah sampai ke mati ya. Tapi kalau dia sedar,
lakukan proses berdamai dengan jiwa, panggil berdamai. Dia tak fulfill. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, setiap apa ni sifat mazmumah ni pun ada kaitan relate dengan apa yang berlaku pada kita semenjak kita kecil lagi lah, panggil trauma kecil, trauma masa kanak-kanak. Kita belajar di sebab dia berkata utubul ilma min al-mahdi dan lahdi, tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Daripada buayan maksudnya daripada kita dah keluar buat mak tu, kita dah belajar sebenarnya tuan-tuan dan puan. Sebab kita je tak tahu kan macam mana baby nak belajar. Dia belajar merasa belajar, dia mendongak kan, dia belajar dengan memerhatikan. Belajar tak formal nama dia, tu lebih lagi masuk menyorap ke dalam dia punya minda dia, tuan-tuan dan puan. Dan dia berada pada minda saudara untuk long term memory lah, ingatan tu lama. Kadang-kadang sampaikan dia dah walaupun dah mendekat dewasa masih ada lagi sebenarnya, cuma secara sedar lah. Dia bukan secara sedar ni, kita tak ingat pun kan apa yang berlaku waktu kita kanak-kanak. Mungkin ada part-part yang kita ingat, ada part-part yang kita tak ingat kan. Dan yang paling kita ingat sebenarnya adalah kejadian yang dia ada dipanggil significant emotional event, SEE. Contoh kita macam kalau gigit dekat anjing ataupun pekamai kucing kan, dan benda tu memberi kesan pada emosi kita, tuan-tuan dan puan. Kita jadi takut, tu dipanggil fobia atau trauma. Dan benda ni juga bila dia ada kesan dengan hati, dia melibatkan hati lah, perasaan kita, dan dia membawa kepada ibadah. Ibadah tu relation ni, tuan-tuan, kaitan dia. Benda yang sama, tapi dikaji oleh puak-puak ataupun pakar-pakar yang berkeparan dalam bidang psikologi kan. Benda yang sama, hati. Sebab penyakit tu di hati, punca tu di hati. Hati yang mengalami. Siapa yang mengalami, dia lah yang tahu, yang faham, tuan-tuan, yang rasa kan. Siapa tak alami, dia tak rasa lah. Dan mungkin berbeza dia punya situasi atau keadaan. Baik, itu yang pertama. Jenis riak yang kedua dipanggil riak dengan kelakuan. Tadi dengan badan, ini dengan kelakuan. Seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangkakannya memikirkan kelakuan akhirat. Ada juga. Ada tak pada kita, tuan-tuan dan puan, tunjuk wajah mata kalau langsung tafakur ni, dan tujuan dia adalah untuk mendapat perhatian daripada orang. Ataupun dia diam sampai dia berzikir, gorakkan tasbih ke tangannya, ada tasbih, mulut tu makamin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu ada orang, waktu dah ada orang, tercam itu pada simptom riak nama dia. Di sana adanya manusia, dia buat. Tak ada manusia, jadi untuk apa dia buat tu? Untuk nak menunjuk kepada manusia dan mendapatkan perhatian tuan-tuan dan puan ya. Ini dipanggil imposter syndrome. Dengar? Siapa yang selalu main game imposter? Ada orang dulu game imposter. Amat selalu main dulu kan. Imposter. Imposter tu apa? Betray. Imposter dia macam apa? Dia macam selang kan. Tak tahu. Pembunuh, assassin, pembunuh. Imposter ni dia, dan kelangan tu dalam apa yang tidak tahu siapa mana satu sebenarnya. Pembunuh kan. Ni pembunuh, imposter syndrome, pembunuh dalam diam. Kita tak dapat nak tahu kan. Rupanya rupanya dia adalah pembunuh dalaman dia. Dia rasa dia mesti sentiasa nampak soleh ya. Dia kena buat macam tu. Dia nak wujudkan rasa macam tu walaupun hati kosong. Ni yang kedua. Yang ketiga, riak dengan pakaian. Jenis riak yang ketiga, riak dengan pakaian. Macam mana riak dengan pakaian? Seperti ia memakai kain yang kasar-kasar dan yang bertampung-tampung supaya disangkakannya daripada ahli tasawuf, ataupun supaya orang cakap, oi zuhud dan dia ni. Seandainya ada pada diri kita simptom yang semacam ni, tuan-tuan dan puan, dia panggil riak dengan pakaian yang ada kaitan dengan ibadah. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, ketiga-tiga ni daripada 6, semua tu ada kaitan dengan ibadah. Sama ada pada tubuh badan dia, keadaan badan dia kan, ataupun pada kelakuan dia, ataupun pada pakaian dia. Kesemua tu ada connection dengan ibadah dan ada tujuan untuk mendapatkan perhatian daripada manusia. Nama tu, itulah dia riak. Dan dia akan mengakibatkan dipanggil identity confusion, keliru antara nilai yang hakiki
dan juga image luaran dia. Dia nak apa sebenarnya? Itu persoalannya. Dan dia akan menjadi tertekan demi watak soleh tadi. Untuk dia digelar sebagai budak ni budak soleh, budak baik ni, budak warak ni. Dia kena maintain. Ataupun dia ni orang dakwah ni contoh kan. Kalau yang join tabligh kan, dia kena maintainkan pakaian tu. Sedangkan hati tuan-tuan dan puan tak masuk lah. Dan dia pakai tu semata-mata tadilah tujuan dia untuk disekatakan, oh inilah dia, gambaran ahli syurga contoh lah. Dia nak orang katakan macam tu, diterima. Bermakna dia ni juga tuan-tuan tak langsung ada trauma dengan penerimaan, tak diterima. Dia pergi mana-mana orang tak nak kawan dengan dia contoh kan. Sampailah satu ketika dia pakai, dia ubah penampilan dia, diterima pula dengan kawan dia. Geng-geng anak contoh, kalau dia pakai pakaian yang sama kan, bila nak diterima oleh sesuatu kumpulan, dia kena mengikut kumpulan tu lah. Maka ada satu lah dia buat, dia dapat perhatian. Contoh dia pergi join tabligh kan, ataupun join geng-geng budak-budak tahfiz tu, orang pun dia terima, seronok dia. Maka dia kekal dengan pemakaian tu, tapi kekal tu tak tahan lama lah. Perubahan tu tak tahan lama sebenarnya. Bagus untuk permulaan, tapi kalau sekiranya ada dalam diri kita kawan-kawan lompat, kena hilangkan secara beransur-ansur, pulihkan balik. Benda ni boleh rawat. Sebab tu namanya penyakit yang boleh dirawat. Bukan bila kita ada penyakit ni, tak payah lagi kita ibadah. Tak, janganlah buat lagi. Dan semua tu kalau buat tu, kalau kita ada berniat untuk nak menunjukkan riak ni dah lah dinamakan syirik yang kecil, asyirkul asghar. Dan kemudian riak ni pula kita dah bincangkan sebelum ni tuan-tuan, tak bau syurga, dan kemudian Al-Quran sendiri pun Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala wail, Allah Ta'ala mencelakakan orang yang riak ni, menunjuk bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teruk tak teruk, tuan-tuan teruk. Jadi hilangkanlah amal, bukan hilangkan amalan. Jangan keliru ya. Ramai orang ingat bila mana riak baik tak payah amal. Bukan macam tu orang aku ya. Janganlah berhenti beramal. Bukan hilangkan amalan, hilangkan perasaan nak menunjuk kepada orang tu. Itu je. The moment kita berjaya, tuan-tuan kendalikan emosi bila kita buat ibadah, aduh terlintas nak menunjuk ke orang, astagfirullahaladzim, aku buat ni kerana siapa? Tanya balik pada diri kita. Itu latihan kan. Sekali kita buat ibadah terlintas, dan kadang-kadang depan orang kita rajin, belakang astagfirullahaladzim, ya Allah, aku ni buat ni untuk orang ni. Kalau aku macam ni aku buat tu untuk orang, takut dekat Ustaz no, saya ibah tu contoh kan. Aku dekat apa kau? Jangan kau. Contoh ni kalau kita pondok nak menurut contoh kan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Untuk siapa sebenarnya aku buat ni? Untuk apa aku buat ni? Apa aku dapat? Kalau aku teruskan macam ni, tanya balik pada diri kita. Syukur kita tak tahu kan. Ni apa kata kalau kita ubah balik, kita buatkan Allah Ta'ala, walaupun tak ada siapa pun aku buat juga, dan rasakan kesan perubahan tu. Bila mana kita buat tu dengan kerelaan sepenuh hati kita buat kerana Allah Ta'ala. Jadi bukan ubah ibadah bukan ubah ibadah daripada buat kepada tak buat, tak. Ubah kita punya intention, niat kita, tujuan kita, purpose kita, bukan kerana dapatkan perhatian daripada manusia, tapi kerana daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kata kalau kita ubah ibadah, kita dah buat, kita tinggalkan. Dan kita tinggalkan sebab apa? Takut nanti riak. Maka kata Imam Al-Ghazali, itulah dia riak. Tarkul amal dia ajir amal, dia ajir riak, fahuwa riak. Meninggalkan amalan kerana takutnya timbul sifat riak dalam hatinya, maka itulah riak. Jadi teruskan amal, adjust, ubah, perbaiki, upgrade lagi kita punya tujuan. Ya. Sebab tu juga ilmu tasawuf ni tuan-tuan, dia ada kaitan dengan ilmu tauhid. Ada kaitan dengan ilmu tauhid. Sejauh mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sekuat itulah kesungguhan kita buat kerana dia. Dan sejauh itu jugalah ketulusan, kejujuran kita lakukan sesuatu itu kerana dia. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat,
riak dengan perkataan, seperti riak orang yang berpidato dan memberi nasihat dengan Al-Quran dan hadis dan perkataan orang salaf, serta sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar, dan seperti menggerak-gerakkan bibir mulut dengan menyebut Allah di hadapan orang lain. Ini riak dengan apa? Perkataan. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara saya yang bercakap ni, tuan-tuan dan puan, dan juga pada kita semua sekali lah secara umum daripada riak yang keempat ni. Sebab kadang-kadang banyak berlaku, tuan-tuan dan puan, tanpa kita sadar kan. Cuba perhatikan balik, kalau sebelum ni kita pernah nasihat orang, kita pernah bercakap dengan orang tentang agama, kita keluarkan ayat-ayat Al-Quran, hebat tak bunyi kedengaran yang sangat hebat. Wow, Al-Quran, wow, hadis, wow, ilmu kitab sekian. Tiba-tiba perhatikan balik dalam hati kita sampai pada tu, wah, kita bercakap tu kerana apa? Oh, orang puji lah, seronok kan. Jadi kita bercakap lagi kerana tu. Nah, nak dapatkan perhatian daripada manusia, maka kalau seandainya ada tu, itulah riak dengan perkataan. Pernah terlintas dalam hati, itulah riak, maka botolkan balik. Adakah kita akan berhenti bagi nasihat? Tak, jangan berhenti bagi nasihat, tuan-tuan. Jangan rasa kita terpaling botol. Ingat ya, bila kita bagi nasihat, jangan rasa terpaling botol, kitalah yang terpaling dah bagus dah. Tahap bersihkan hati kita ya, daripada tujuan-tujuan semacam tu. Dan bila dah bersih tujuan macam tu, daripada hati kita daripada tujuan macam tu, secara otomatik tak langsung, tuan-tuan, baru sampai, sebenarnya baru sampai. Seandainya kita botolkanlah tujuan kita menasihatkan seorang, terima kasih, dalam hati kita rasa macam tu, tuan-tuan, betul-betul kita buat kerana Allah, percayalah tuan-tuan, itulah nasihat yang akan masuk dengan mudah ke dalam hati orang yang mendengar. Berbanding dengan kalau kita nasihatkan tu, kita memakan, oh kau tak, aku nasihat kau sebab aku ni dah penuh, contohnya kan, sebab aku nasihatkan kau ni sebab kita rasa kita lah lebih pandai, kita lah lebih berpengalaman, kita lah lebih masak lagi dengan perkara tersebut. Dia orang Melayu, orang Melayu cakap macam mana, kata-kata yang keluar daripada hati, dia akan masuk ke dalam hati. Jadi kalau kata-kata sekadar pada perkataan pada lidah sahaja, tuan-tuan, dia telinga lah sampai itu pun kalau masuk buku kan. Jadi pastikan, tuan-tuan, nak daripada hati, hati kena suci, clear, bersih. Apa tujuan kita menasihat pada agama, untuk yang ada kaitan dengan agama lah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nasihat tu nasihat dan din kan. Nasihat tu sendiri, nasihat tu adalah daripada agama. Lepas tu bila mana kita menasihat pun perlu dilihat, tuan-tuan, pada diri kita. Yang kelima, riak dengan pekerjaan, seperti memanjangkan berdiri, rukuk dan sujud di dalam sembahyang di hadapan orang lain. Ini ada beza dengan riak dengan kelakuan tadi ya, tapi lebih kurang juga kalau kita kira tu, dia nampak dengan kelakuan juga, cuma kelakuan tu di luar solat. Ini dia khusus kepada perbuatan dalam solat. Contohnya memanjangkan rukuk dan sujud, dan dia solat di hadapan orang lain, sengaja dia buat macam tu. Bila ada orang, benda ni berlaku, tuan-tuan dan puan, bila ada orang. Kalau tak ada orang, dia tak buat. Dia buat, dia akan kembali kepada asal. Asalnya apa? Asalnya catur ayam, contohlah. Kalau sembahyang kita catur ayam kan, pom-pom-pom-pom. Tiba-tiba di hadapan orang, panjangkan sikit solat ni, panjangkan rukuk sikit, panjangkan, bagi dia lah yang pandai sekali, bagi salam contoh. Bagus tak? Bagus panjang dalam salat, tapi bila mana ada intention, ada niat dan semacam tu untuk mendapatkan perhatian daripada orang, nama dia ya. Jadi apa nak kena adjust? Aku buat kerana Allah, aku panjangkan ni kerana Allah. Ada orang ke tak ada orang ke, apa tadi apa, aku tak kisah. Tak kisah. Ada orang pandang ke tak pandang ke, aku tak kisah. Ada aku kisah. Itu ayat kan? Aku tak kisah lagi dah. Yang aku kisah adalah perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul saya katakan tadi kan, dia ada kaitan dengan kenal. Bila mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan lebih dekat dan tuan-tuan, kita kenal sebenar-benar kenal, barulah kan adanya ketulusan dalam jiwa kita. Kita buat satu tu kerana dia. Baik, yang keenam, jenis riak yang keenam iaitu riak dengan banyak murid, ramai murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Maka sekalian yang demikian itu haram, bahkan berdosa besar. Ini riak, dia berbangga dengan ramai murid. Na'udzubillah min dzalik. Ramai orang belajar dengan dia, ataupun ramai, ataupun dia ramai kenalan tu, dia benda kenalan tu ramai di kalangan para alim ulama. Tu guru tu kenal, tu guru ni kenal, sebut semua salah satu. Dan dia kenal tu tujuannya apa tuan-tuan awal, supaya dipuji orang. Hebat dia ni, bukan seorang dua guru ni, ramai guru ni, ramai orang soleh ni jumpa ni. Contoh kan, memang itu tujuan kita. Contohnya kalau kita ada niat yang semacam tu riak. Bagi riak dengan banyak kenalan guru-guru. Dia bangga, dia akan rasa bernilai bila mana dia dikaitkan dengan siapa sahaja dikenal. Dan bila hilang status tu, habislah, hilang harga diri dia. Jadi dia letakkan keadaan tu pada harga diri dia, tuan-tuan dan puan. Ini dia panggil status dependency. Itu yang ke-6. Jadi kesemua sekali, maka sekalian yang demikian itu semua sekali lah 6 jenis riak ni tadi tu haram, bahkan berdosa besar. Jadi dosa besar seandainya kita biarkan, kita tak buat perubahan dan tuan-tuan, masih ada dalam diri kita lagi berdosa besar. Itu 6 jenis riak ya. Kemudian kata dia, menuntut pangkat pada hati manusia yang tiada diharam. Boleh juga menekan dapat perhatian ataupun dapat kedudukan dalam hati manusia. Adapun macam mana ya? Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, maka ia tiada haram. Ini bukan riak. Jadi riak dia dalam ibadah. Kalau dalam urusan duniawi, urusan pekerjaan kita, berniaga ke, bekerja ke, ini kono riak. Banyak saya katakan tadi lah. Kalau tak riak, bos tak tahu kita baik kerja tak baik kerja ni. Kan muka kegoyang kaki saja. Kena tunjukkan kita punya performance kan. Ataupun kita pun kena tunjukkan juga apa kita punya kemahiran ataupun kita punya kepakaran, tuan-tuan dan puan. Seandainya tak tunjukkan kepakaran tu, orang tak tahu. Boleh tak riak? Boleh. Riak kerana apa? Nak menunjuk pada manusia. Kan? Boleh. Tak ada masalah. Contoh macam mana seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Itu yang pertama. Pakaian yang elok. Malam ni kita datang ke surau, tuan-tuan makan baju yang baju jubah, tak kisahlah apa pasal brand. Kalau lelaki ni brand biasa-biasa, cokian tak apa kan. Kalau jubah Al-Haramain ke, tak ada apa pun orang lelaki kan. Dia kalau perempuan mak aku, kalau aku SK kan, Siti Khalijah. Itu pakaian yang ada kaitan dengan ibadah. Ini contoh tadi. Contoh ni pakaian yang tak ada kaitan dengan ibadah, bukan berkonjol lah. Kita pergi ke pejabat, pakai beg apa? LV je. Apa sajalah. Pakai pakaian, baju, kereta, kita pakai menuntut kemegahan dengan pakaian yang bagus-bagus. Contohnya dipanggil itu riak, menunjuk pada manusia. Ya, adakah itu haram, tuan-tuan dan puan? Itu tak haram, tapi ada syarat dia. Sekejap lagi dia beritahu syarat dia. Ataupun contoh lagi yang kedua, mereka menuntut kemegahan dengan ilmu hisab. Kita belajar ilmu macam ilmu hisab ni, ilmu yang dikatakan ilmu yang fardu kifayah, ilmu matematik lah. Ada degree ataupun pada peringkat yang lebih tinggi lagi, bukan sekadar degree kan, pada peringkat PhD, bukan dan mungkin atas pada tu lagi, tuan-tuan dan puan, belajar. Dan untuk apa kita dapat dengan itu? Untuk dapatkan title. Contohnya kita dah dapat bergelar profesor ataupun doktor kan, ada dia ke depan dengan tuan-tuan dan puan. Itu kan kemegahan dalam berbentuk duniawi. Salah tak? Tak salah. Sebenarnya dia ada kesan juga sebenarnya, defect. Bila ni dalam kita, kalau kita boleh asingkan tuan-tuan dan puan, ini adalah riak dalam urusan duniawi dan ini adalah riak dalam ibadah, dan okey.
Jadi kalau kita tak dapat nak bezakan, benda tu akan terbawa dalam ibadah. Itu bahaya kan. Berdua bahaya, itu bahaya dia. Dan mereka menuntut kemegahan dengan ilmu kebomohan, kata dia lagi. Ilmu kedoktoran lah, bomoh. Bomoh ni istilah orang petani. Kalau pergi petani, doktor tak ada ya. Ke hospital mampu ya. Kalau kita pergi Thailand, orang melalui petani, dia tak ada doktor. Doktor tak ada ya. Dia ada bomoh ya. Ke hospital pun dia bomoh. Bomoh rumah hospital. Bomoh rumah hospital. Atau apalah, orang melalui petani. Bomoh maksudnya doktor lah. Pergi bomoh, pergi jumpa dengan bomoh. Pergi mana ini? Pergi bomoh. Kat mana bomoh? Kat hospital. Tengok kan bomoh dukun tu kan. Kalau kita bomoh tu dukun lah, dukun yang merawat secara tradisional. Ni tak, kat hospital pun dipanggil bomoh juga. Lepas tu ni dengan ilmu kebomohan ni, ilmu kedoktoran lah, ataupun ilmu perawatan. Bahkan ia harus, jadi kalau kita dah belajar tu, kita kena bagi tahu dekat orang, kena menunjuk kan, kena maklumkan tuan-tuan puan. Dipanggil kena branding kan. Ini panggil personal branding kalau dalam ilmu marketing. Personal branding, kena bagi tahulah ke orang kita ni pakar dalam bahagian apa. Dan bukan sekadar nak sembang gebang lah, kena buktikan juga. Contoh kalau kita buat kerja apa bukti kita ni pakar dalam bidang tu. Kita dah, contoh kalau dalam perniagaan kan, ada 1,000 orang lah dah memuji dengan kita dan bagilah dia punya feedback tu. Kan, untuk nak apa, menimbulkan lagi tahap keyakinan orang pada kita. Orang lebih confident lagi. Dia ni dah banyak dah servis dia buat ni. Contoh kan, banyak nak banding niaga ni. Dan tengok feedback orang pula, orang komen, orang bagi feedback, positif, bagus, kocoh komen. Contoh kalau dia masih mumpun kan, TikTok, servis yang TikTok kan. Lepas tu kalau ada spa pula kan. Jadi bila orang bagi feedback tuan-tuan dan dia dapat feedback tu, dia nak apa kata, nak iklankan, nak marketkan diri dia tuan-tuan. Dia kena bagi tahu pula ke orang tu. Untuk apa? Menarik lagi lebih ramai klien kan, ataupun pelanggan. Adakah riak? Riak lah, tapi riak yang halus. Itu dibenarkan. Kan? Dia menunjuk-nunjuk dekat orang supaya orang tahu dia ni, kalau dia dalam bidang masakan, dia masak memang tip-top sedap kan, marvelous. Tak mengecewakan. Bukan seperti mana orang jual karipap oksigen tu kan. Tak macam tu. Jadi bila orang tahu, bahkan kalau bagus bila orang tahu tuan-tuan, orang dah dapat inilah, selamat daripada unsur-unsur penipuan kan. Kadang-kadang nampak macam pun kadang-kadang ada juga tu, tak dinafikan juga. Sebab scammer hari ni pun dah pandai tuan-tuan, tahu dia dah kaji dah kan, untuk nak menimbulkan kepercayaan dalam hati orang. Dia tahu tuan-tuan apa yang perlu dibuat. Sebab itulah hati-hati jugalah. Tapi harus kata tadi tu, selama syaratnya apa? Tiada padanya penipuan, yang pertama. Yang kedua, tidak ada unsur takabur. Takabur ni apa? Menganggap diri dia lebih daripada orang lain. Itu takabur, kita dah bincang sebelum ni. Walaupun riak dia harus, tapi seandainya wujudnya takabur dalam hati kita, kita rasa kita lebih hebat daripada orang ini, kita lebih pakar daripada orang ini, kita bandingkan dan kita menghinakan orang lain dalam tanaman, maka haram. Sebab apa? Takabur. Bukan sebab riak tadi. Riak benda yang sama. Orang ni dia marketkan diri dia kan. Orang dah nak kawan A yang B ni pun sama juga tuan-tuan. Tapi apa beza dia? Beza dia dia tak menawalahkan orang kan. Dia buat servis, dia bagi tahu dia buat servis ni, inilah cara dia buat, inilah yang terbaik, tanpa ada merendah-rendah membandingkan dengan servis yang lain. Dia tak buat comparison. Kawan ni dia tunjuk kan. Seandainya dia ada, contoh unsur yang B ni pula, dia katakan dia memang betul, ada kelebihan, tapi dia bandingkan dengan yang lain. Tengok ni secara terang-terang dan ada dalam hati tu perasaan rasa diri tu lebih baik, lebih hebat, lebih pakar daripada yang lain, maka itu ada unsur takabur, haram. Boleh bodoh. Ada bezakan antara riak dengan takabur. Riak tak salah, yang salah takabur. Ini kalau adalah urusan duniawi. Kalau memang kita nak intention pun daripada manusia, perhatian daripada manusia kan, malah buat video, kan nak buat TikTok pun contoh kan, video pendek bagi tahu apa yang kita buat ni.
Kena sebarkan kepada yang lain. Itu kalau dalam inilah. Baik. Dan ada riak yang lagi besar daripada itu, tuan-tuan dan daripada 6 jenis ni tadi disebut ada riak yang paling besar. Apa riak yang lebih besar? Ialah riak munafik, dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Inilah yang paling besar sekali, riak. Dia menunjuk dari luar itu Islam, tapi dalamnya itu tak beriman pun. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kata ada 3 petanda orang munafik. Bila mana dia berjanji, dia mungkir. Bila mana dia berbicara, dia berdusta. Scam. Dia tipu orang. Ada yang benda pembohong ni nak buat. Bila mana dia berjanji, dia mungkirkan janji itu. Dan bila mana diberikan amanah, dia khianah. 3 petanda munafik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada sifat an-nifaq. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini lagi besar lagi daripada syirik yang nyata, ya. Syirik yang tadi penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir. Ini syirik ni lagi bahaya lagi, kata dia. Banyak duduk dalam. Orang kafir tak beriman, orang kita nampak kan, bahaya tak? Dah kita tahu dah, macam ini memang kafir, bukan tak, dia bukan Islam. Tapi yang munafik ni, tuan-tuan, orang dapat bezakan tak? Dan munafik ni sebenarnya kalau pada zaman Rasulullah SAW, dia timbul perangai penyakit munafik ni selepas daripada Islam dapat kemenangan, Islam semakin kuat. Iaitu sebab baginda SAW berhijrah ke Madinah. Waktu di kota Makkah ada tak munafik? Tak ada. Pure, betul-betul pure. Nabi tak ada pengaruh lagi dekat Makkah, tuan-tuan. Dia bukannya penguasa, Nabi Quraisy tak. Dia tak ada pangkat pun di sisi Arab, masyarakat yang di sisi dia punya bangsa dia, tuan-tuan. Dan dia memperjuangkan Islam tanpa adanya pangkat, kedudukan, gelaran. Tak ada. Title dia hanya diberi oleh Allah Ta'ala, bukan diberikan manusia. Itu pun manusia tak iktiraf. Sebahagian tak iktiraf. Yang iktiraf siapa? Yang percaya sahaja, kan? Lepas tu yang percaya tu dia, lepas tu dekat kota Makkah tak ada munafik. Lepas tu peringkat yang pertama fasa di dakwah di kota Makkah lah, tak ada. Sebab yang betul-betul yakin pada Nabi saja yang follow. Tapi munculnya munafik ni setelah mana Nabi dapat pengaruh, berpindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Ada di kalangan penguasa yang dia nak dapatkan kedudukan, pangkat juga, perhatian juga. Iaitu kalau yang kita biasa kenal, kepala munafik Abdullah bin Ubay, kan? Ada seorang orang dia bohongi, dia memeriksa sebab apa? Kalau Nabi tak berhijrah ke Makkah, sebenarnya kaum nak angkat dia sebagai raja. Tapi sebabkan Nabi pangkat tu tak dapat dengan dia, tuan-tuan, dia hanya menyatakan Islam secara zahir saja. Dalam dia marah dengan Nabi, tak apa hati. Okey. Tu Abdullah bin Ubay, maksud dia buat macam-macam dia buat, kan? Dia timbulkan fitnah. Ni golongan munafik ni lah. Na'udzubillah min dzalik. Ni syirik yang paling besar. Kemudian riak dengan ibadah yang wajib. Ini yang bawah sikit pada riak yang lebih besar. Riak dengan ibadah yang wajib, seperti mereka yang sembahyang zuhur di hadapan orang lain, dan jika ia bersunyian seorang diri dan saya ia tiada sembahyang. Balik pondok solat 5 waktu cukup. Contoh kan, ini nak berasa. Balik rumah, tengah timbul. Ada ke macam tu? Contoh lah. Duduk madrasah, alhamdulillah 5 waktu solat, kan? Tiba balik rumah, jadi hantu. Na'udzubillah min dzalik. Bukan inilah, bukan anak-anak depan ni. Anak-anak ni baik belakang ni. Anak-anak dekat Konoha, anak-anak pondok Konoha, kan? Bukan main rajin lagi, poso setiap hari, balik rumah dah hafal bendalah ni, hantu habis tenggelam. Inilah dia hantu sebenarnya. Bukan ni hantu. Siapa hantu? Di sini hantu. Disalahkan pula telefon hantu. Telefon tu alat saja, kan? Alat yang dikawal, bukan alat yang mengawal. Kalau alat yang mengawal habislah. Dia kawal kita. Sekejap dah. Tak tahu dah sejam dah. Tak tahu. Lalu 2 jam. Tak tahu dah 3 jam dah. Kerja lagi lah.
Itu kita dikawal. Okay. Jangan berhenti, teruskanlah. Kan? Tak dapat lagi tuan-tuan kan dengan telefon ni hari ni. Bukan anak-anak je kan. Setuju? Mama berapa? Tapi kalau mama kat sini lah, sini alhamdulillah. Aku ya. Tak ada lah terjebak. Mana kalau terjebak pun sekadar tengok TikTok yang ceramah kan. YouTube yang mana ustaz. Itu baguslah. Itu pun ekor kan. Tiba-tiba kan lalu pula yang cerita tentang Palestin. Bagi lagi lah. Israel kena sorang kan. Betul. Yang tak, yang korang bagi tuan-tuan tiba-tiba pula masuk berita. Lepas tu masuk pula suatu drama. Drama tu, drama ni kan. Tu masuk pula orang maki hamun contoh kan. Dia kan ada. Sebab teknologi ni dia ada dia punya apa dia panggil? Pada benda lah tu dia algoritma. Algoritma. Dia tengok dia boleh baca kita punya behavior tuan-tuan dan puan. Based on apa yang kita tengok. Kita start ke mana, kita sangkut ke mana. Mana video yang banyak kita tengok. Percayalah lepas tu kan banyak tu yang keluar. Dan sekali tuan-tuan dan puan buat pencarian dekat Google, katakanlah nak cari apa? Cari tong sampah. Tiba-tiba buka YouTube kan keluar iklan tong sampah. Buka lah video tentang tong sampah contoh kan. Dia ada dia punya link tuan-tuan dan puan. Dia ada algoritma dia panggil. Itu artificial intelligence, AI. Kecerdasan teknologi. Kalau tak aware, kita akan dikawal. Dia ada manfaat dia, ada mudarat. Dua-dua tu ya. Bukan kata mudarat semata-mata, tidak. Baik. Dan riak yang ketiga ni lebih kecil lagi daripada yang kedua tadi, iaitu tiada riak dengan ibadah fardu, bahkan ia riak dengan ibadah yang sunat. Dan apabila ia ada di tempat yang sunyi, ia tiada mengerjakan ibadah yang sunat itu. Ini yang paling apa lah. Tak adalah buat sangat. Tapi riak juga depan orang kau sembahyang sunat. Tu belakang orang tak ada. Hilang habis. Kan tak ada siapa jago. Contoh tak ada lah, tak ada. Nah, jadi itu adalah riak yang paling kecil nama dia. Tetap riak juga. Kesan kita tak buat sebab apa?